Bukan setakat berlubang, berkarat pula tu. Ha? Apa? Bermula 21 April 2025 wajib pakai lencana jalur gemilang? What? Iya, betul. Mulai 21 April 2025, pelajar yang bersekolah di bawah kerajaan wajib memakai lencana jalur gemilang. Tapi kerajaan bagi 2 je, tu pun pin. Kan bahaya tu. Cuba korang tengok ni. Ini pula. Siapa koyak baju anak ni? Yang ni. Bukan setakat berlubang, berkarat pula tu. Ha, kan bahaya tu bila guna pin. So, solusinya is gunakan stiker DTF jalur gemilang daripada Silver Brand Printing. Kenapa perlu gunakan stiker DTF? Ha, ini sebabnya. Yang pertama, kalis air dan tahan bila basuh. Yang kedua, warnanya terang, kemas dan nampak rasmi. Dan yang ketiga, mudah digunakan, hanya pil dan tampal sahaja. Dan yang keempat, selamat digunakan. Jadi, jangan lupa dapatkan stiker DTF jalur gemilang daripada Silver Brand Printing. Hanya 6 pieces RM10 sahaja tau. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang.